Aku rasa I masih cetek ilmu. Banyak benda yang Rina perlu belajar. Dan Kit pun sebenarnya tak, surprisingly Kit suka Rina bertudung. Wah, mesti lagi manis bila Rina Diana ni bertudung kan? Mesti hati Kit Fu ni berbunga-bunga tengok dia. Hei, agak-agaknya bilalah pasangan serasi ni nak berkahwin ya? Kalau sebelum ini Rina ada berkongsikan yang nenek dia sebenarnya orang paling penting untuk beri green light Rina berkahwin. Apa sebenarnya syarat penting yang diletakkan untuk lepaskan Rina menjadi isteri? Permintaan utama sekurang-kurangnya menyediakan rumah lah. Ada. Tak ada, kiranya rumah of course Rina pun okey je nak bersama-sama dengan Kit. Kit pun dah ada rumah juga sendiri. Cumanya kalau boleh kita nak rumah landed. Sebabnya salah satu permintaan Rina kalau boleh nenek I nak duduk bersama dengan I. Dengan tak kisah dengan siapa pun yang I berkahwin, nenek I mesti duduk dekat dengan I. Bila agaknya macam approx wedding tu satu. Kit tu akan mengucap dia punya syahadah. Sebenarnya Rina tengok progress Kit. Alhamdulillah so far Rina tengok dia okey, ada inisiatif dia sendiri. Cumanya untuk nak Rina cakap pasal dia punya convert ataupun tak convert tu, Rina lebih nak respect keluarga dia. Mak dia pun masih ada kan. Jadi of course Rina kalau nak cakap pasal convert ni tu anak dia after all. So of course kita nak jaga hati perasaan orang tua tu juga kan. Jadi that's why Rina kalau boleh, Kit pun dah cakap dengan I kalau boleh tak nak keluar daripada mulut I lah sama ada pasal status Kit ni. Kalau boleh apa-apa pun biar Kit sendiri yang berkongsikan berita gembira ni. Nak tanyalah, kalau ada yang kids tak faham pasal Islam, dia tanya dekat Rina ataupun ada orang lain yang ajar. Kita mula meragui lah, kita macam kat sekolah agama dulu belajar tak fokus sangat kan. Jadi bila dia tanya I tu, I jadi macam takut. Kadang-kadang dia yang rajin membaca dan bila dia soalkan balik kat Rina, kita yang tak tahu. Baru tadi Rina call kawan I cakap, Dida, aku rasa aku kena ambil kelas agama lah. Sebab aku rasa I masih cetek ilmu. Banyak benda yang Rina perlu belajar. Dan Kit pun sebenarnya tak, surprisingly Kit suka Rina bertudung. Itu one thing yang Rina boleh share lah. Dia suka tengok Rina bertudung. Setiap kali I pakai tudung dia akan macam pakai tudung je lah. Jadi itulah dia so far yang one thing yang Rina boleh share. So Rina yang lepas Rina cakap yang dia tanya Rina tapi Rina tak ada jawapan kan? Solusi dia Rina Google ke, ChatGPT ke, tanya Ustaz ke? ChatGPT ada juga. Dan kadang-kadang Rina ada ChatGPT, ada juga tanya scroll kat TikTok, tanya dekat search tu kan. And then baru I boleh banter dengan dia. I rasa benda ni kalau sesiapa yang pernah berkahwin dengan non-Muslim kan, yang convert, I rasa boleh relate dengan I. Sebab diorang ni rasa ingin tahu diorang lain. Daripada kita daripada kecil kita dah didedahkan dengan beberapa benda ni semua kan. Macam dia baru. Jadi banyak benda soalan-soalan yang kebat lah, soalan kebat. Soalan-soalan di luar kotak pun ada. Jadi kita takut. Tapi adalah beberapa soalan yang agak susah untuk Rina nak jawab. Yang menyebabkan Rina rasa Rina memang kena masuk ke kelas agama sekarang ni.